Tap mandi, reka bentuk unik dengan kemasan yang tidak kurang unik. Kini sudah siap sepenuhnya. Kos pengeluarannya hanya $50 sahaja. Tap mandi seperti ini boleh dihias. Contohnya, seperti marmar semula jadi. Atau boleh juga kelihatan seperti diperbuat daripada batu tiruan. Kreativiti dalam kemasan. Murah untuk tap mandi seperti ini, hampir tidak terhad. Saya rasa, sesiapa saja boleh membuat tap mandi seperti ini kerana tidak memerlukan kemahiran khas. Pembuatan di garaj pun boleh dijadikan perniagaan kecil yang sangat menguntungkan. Dengan pulangan yang tinggi, anda boleh mendapat keuntungan sebanyak 1,000, tidak terlepas juga daripada kesilapan besar dan kecil. Secara keseluruhan, penghujung projek ini akan menjadi sesuatu yang tidak dijangka oleh ramai orang. Jadi, jika anda menonton video ini sampai habis, saya rasa anda pasti tidak akan menyesal. Jangan ulangi kesilapan yang lebih baik dielakkan dan anda boleh mengelakkan pembaziran yang tidak perlu serta kerja tambahan sekaligus berjimat lebih banyak lagi. Penonton saluran Pesni Yashiko Shiaka akan menjadi yang pertama mengetahui maklumat penting ini. Bagi mereka yang belum tahu tentang projek ini, saya akan terangkan dengan cepat. Bagi yang sudah tahu, saya akan ingatkan secara ringkas tentang perkara-perkara utama. Jadi, mari kita mulakan dari awal. Salam sejahtera semua. Saya ambil sedikit saja Penoplex. Penoplex ini sejenis buih polistirena. Saya buat permukaan kepingan itu menjadi kasar di kedua-dua belah. Pada dua kepingan, saya sementara lekatkan jaring kaca plaster di satu sisi. Dengan jaring yang dilekatkan, kepingan yang rapuh itu boleh dibengkokkan. Saya gam dua kepingan itu secara memanjang dan tandakan lebar dasar tap mandi yang diingini. Saya potong bahagian bawah kepingan yang dibengkokkan untuk memastikan ia condong. Saya lekatkan kepingan yang dibengkokkan pada kepingan dasar. Saya pasang penjarak sementara daripada batang kayu. Saya sesuaikan mengikut saiz dan lekatkan kepingan bahagian kanan dan kiri tepi. Saya gunakan potongan lebihan daripada kepingan yang dibengkokkan. Dengan cara yang mudah, saya lukis garisan atas bahagian tepi. Saya potong tepi mengikut ketinggian. Dengan sangat cepat, saya berjaya hasilkan satu struktur ringan yang bentuknya saya puas hati. Untuk memberikan sedikit lengkungan pada bahagian tepi kanan dan kiri, saya gunakan gam buih untuk sementara melekatkan 4 batang kayu melintang untuk memberikan cerun pada dasar, supaya air boleh mengalir keluar. Saya pasang batang kayu menegak sementara. Cerun yang terhasil memang sesuai. Saya terbalikkan tap mandi yang bakal siap itu. Saya bancuh campuran untuk kalis air. Saya sapukan kalis air hanya pada bahagian sambungan kerana jenis buih polistirena ini yang dipanggil polistirena tersemperit tidak menyerap air dan oleh itu tidak membenarkan air menembusi. Tetapi buih gam pembinaan poliuretana boleh membenarkan air menembusi. Saya sedang menyediakan corak daripada jaring gentian kaca plaster. Saya sapukan lapisan pengukuh menggunakan campuran siap beli untuk penebat haba dan jaring gentian kaca. Selepas larutan mengeras, kekuatan produk meningkat, tetapi bahagian tepi masih belum cukup kukuh. Saya sapukan kalis air di bahagian dalam. Saya sediakan semula pola daripada jaring gentian kaca. Saya lakukan penguatan dari dalam. Ketebalan lapisan penguat hanya beberapa milimeter, jadi campuran yang diperlukan sangat sedikit. Saya betulkan bentuk salah satu sisi. Dengan papan sementara yang dipasang semasa lapisan itu masih basah, apabila campuran sudah mengeras, saya terbalikkan tap mandi dan mula meratakan permukaan dengan dempul simen. Selepas dempul kering di bahagian luar, saya sapukan lapisan penutup akhir yang dibeli terdiri daripada campuran pasir berwarna yang diadun dalam asas akrilik. Dengan sangat cepat, hasilnya menjadi secantik ini. Tiba saat penentu. Saya tuangkan air. Rangka tap mandi ini hanya menelan kos saya sebanyak $30 sahaja. Itu hanya 2,500 rubel Rusia atau hanya 90 rubel Belarus kami. Untuk kemasan, saya cuba untuk tidak membelanjakan lebih daripada $20 hijau. Kebanyakan sambungan tertumpu di bahagian dasar tap mandi saya. Saya tunggu beberapa jam, tiada kebocoran yang ditemui. Jadi, supaya tidak membazir banyak air dan tidak susah payah menceduknya keluar kerana belum ada saliran, saya anggap ujian pertama telah berjaya. Saya tidak nampak sebarang kebocoran dari bawah, jadi sepatutnya tidak akan bocor di bahagian atas juga. Saya mula menyapu primer di bahagian dalam tap mandi.
Saya tunggu sehingga primer kering dan kemudian mula meratakan permukaan dengan dempul simen. Saya gunakan dempul simen bukan yang berasaskan gypsum atau akrilik kerana kedua-duanya sangat mudah rosak jika terkena air dan akan cepat rosak apabila basah. Saya tinggalkan pautan ke video yang sangat terperinci tentang semua langkah yang telah dilakukan untuk membuat badan reka bentuk tap mandi ini di bawah video ini. Jika anda belum menontonnya dan ingin mengetahui semua butiran, anda boleh menontonnya. Sudah tentu, tonton video ini dahulu kerana saya rasa maklumat dalam video ini lebih penting. Saya sapukan lapisan pertama dempul. Dalam video tentang badan tap mandi ini, saya meminta nasihat daripada penonton saluran lagu Yasha Koshak mengenai kemasan dalaman. Dalam komen di bawah video itu, komuniti dunia yang prihatin telah memberikan banyak nasihat dan cadangan. Selepas lapisan pertama mengeras, saya sapukan lapisan kedua dempul. Saya ratakan permukaan menggunakan spatula lebar. Saya sapukan primer pada permukaan yang telah mengeras. Pada lapisan ketiga, saya hanya membetulkan kecacatan yang masih tinggal. Jumlah penyelesaian terbanyak telah dicadangkan oleh pelanggan Kiril dari Moskow, yang sudah lama menjadi bukan sahaja rakan saluran ini, tetapi juga rakan saya. Rupanya bekerja dengan dempul simen lebih mudah daripada dengan dempul gypsum dan akrilik. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Jadi rakan Kiril benar-benar membanjiri saya dengan nasihat. Idea pertama ialah menuang akrilik ke dalam tap mandi yang digunakan untuk memulihkan tap mandi lama. Yang kedua ialah menuang bahagian dalam tap mandi dengan konkrit bertulang tebal. Pilihan lain ialah menuang dengan komposisi epoksi. Meletakkan batu kerikil semula jadi di atas epoksi. Menutup dengan enamel dalam beberapa lapisan. Menggunakan filem vinil corak kayu. Filem PVC untuk kolam renang. Meletakkan mozaik dan mengisi celah dengan grout epoksi. Dapatkan sedikit enamel dari selimashi dengan kaki sambil menunjukkan betapa berkualitinya cat yang digunakan untuk mengecat penuai Belarus kita. Balut tap mandi dengan venir kayu nipis dan sapukan varnis. Tutup dengan linoleum. Gunakan microsimens dalam kemasan. Hias dengan kulit kerang sungai. Cetak mozaik menggunakan pencetak 3D dan hias tap mandi dengannya. Sementara bahagian dalam sedang kering, saya terbalikkan tap mandi ke sisi. Saya rasa hampir semua pilihan yang dicadangkan oleh Kiril dan penonton lain yang prihatin pada dasarnya boleh dilaksanakan. Tetapi kebanyakannya sama ada mahal, sangat memerlukan tenaga kerja, akan menjadikan produk terlalu berat atau semuanya sekaligus. Pada mulanya, saya cuba meratakan dempul dengan spatula, kemudian dengan penggosok yang menggunakan jaring kasar. Saya tidak mahu menjadi tukang kayu atau artis mozaik yang hebat. Cukuplah saya sebagai pereka. Dalam video sebelum ini tentang badan tap mandi, saya hanya menyalut satu bahagian dengan bahan beli yang berasaskan pasir berwarna. Bahan kemasan ini hanya dijual dalam bungkusan besar di tempat kami. Saya gunakan bahan itu untuk menyiapkan pintu pagar gerongsor kami yang diperbuat daripada Penoplex. Masih ada sedikit baki. Tetapi jika beli khas untuk tap mandi, ia cukup untuk 10 tap mandi. Atau akan ada banyak yang berlebihan. Bahan yang berlebihan itu pun tiada siapa yang perlukan. Untuk bahagian luar, saya putuskan untuk menghias bahagian kedua tap mandi itu dengan corak marmar. Sekeping papan gypsum yang kotor itu jelas menunjukkan bahawa dalam proses marmar, lebih baik kita mendalaminya dengan lebih serius. Ini adalah satu eksperimen, di mana adalah baik untuk mencuba pelbagai pilihan. Saya telah menemui beberapa video daripada tukang yang sangat hebat berasal dari timur. Saya cuba belajar dan memahami teknik-teknik yang pada pandangan pertama nampak mudah. Marmar daripada dempul ini bukan idea asal saya. Rakan-rakan blogger dan penggemar DIY saya sudah pun menggunakan pilihan kemasan yang murah tetapi menarik ini dalam projek mereka. Mungkin saya hanya unik kerana menjadi orang pertama di dunia yang bercadang untuk menyapu lapisan ini pada tap mandi buatan sendiri yang 90% diperbuat daripada Penoplex. Dan saya memang suka menjadi yang pertama di dunia. Dalam simpanan, saya jumpa spatula lama dengan lebar yang sesuai dan mula berlatih pergerakan yang saya pelajari daripada video-video berguna oleh tukang-tukang dari timur. Spatula lama ini bersama spatula lain dan beberapa alat lagi telah ditinggalkan oleh pekerja yang diupah untuk membaiki dewan kami, yang selepas bekerja 1,5 hari dan menerima wang pendahuluan, seolah-olah terus hilang entah ke mana, malah meninggalkan selipar getah mereka.
Nampak jelas bahawa spatula ini telah meratakan atau mungkin juga merosakkan beratus-ratus meter persegi permukaan. Jelas sekali, ada tenaga kerja yang tidak kelihatan tersembunyi di dalamnya, yang sepatutnya dapat membantu saya. Saya sangat berharap kepada perkara itu. Bagaimana jika sebenarnya tukang kemasan itu telah diculik oleh makhluk asing? Di ruang pasca Soviet kita sudah begitu terbiasa dengan situasi di mana selepas menerima wang pendahuluan, para pembina sering hilang. Sehingga jika ada ancaman sebenar terhadap mereka, kita mungkin tidak akan cukup berwaspada. Kita tidak akan cuba menyelamatkan mereka dari tawanan musuh asing kerana kita yakin bahawa semua ini berpunca daripada arak. Dalam marmar buatan sendiri yang pertama, saya memutuskan untuk hanya menggunakan pigmen hitam dengan hanya bermain pada tona kelabu. Perkara pertama yang saya lakukan ialah melukis satu garisan untuk memeriksa dan membetulkan orientasi. Sudah tentu, orientasi dalam ruang. Saya akan cuba mengikuti garisan ini dengan spatula. Semua orang tahu bahawa ramai orang kreatif sering minum banyak dan saya rasa saya mula faham kenapa. Bagi orang yang minum, lebih mudah untuk mencipta garisan semula jadi seperti ini berbanding mereka yang tidak minum. Hanya orang yang tidak minum suka kepada sesuatu yang lurus dan rata. Saya tidak minum terlalu kerap. Sebab itu, garisan saya pun jadi ala kadar saja. Tap mandi seramik pertama yang diketahui dalam sejarah. Ia ditemui di India. Umurnya 5,500 tahun. Maknanya, orang India bukan sahaja suka Kama Sutra. Semasa penggalian di Pompei, mereka menemui tap mandi yang diperbuat daripada gangsa. Tap mandi dari VPS ini tidak banyak berbeza dari segi bentuk daripada nenek moyangnya. Tap mandi menjadi sangat meluas di Rom. Ratu Mesir, Cleopatra, sangat gemar menjalani rawatan air. Bukan sahaja dalam air, tetapi juga dalam susu dan rebusan herba. Di Eropah pada zaman pertengahan, mandi dianggap sebagai dosa. Orang ramai jarang mandi. Ini menyebabkan wabak yang dahsyat. Saya dengar bahawa sehingga hari ini, keadaan di sana tidak banyak berubah. Di Empayar Uthmaniyah, tap mandi sangat digemari dan sering dibuat daripada marmar. Di Yunani Purba, mandi dilakukan sambil duduk. Untuk wanita, tap mandi diisi dengan air panas, manakala untuk lelaki pula diisi dengan air sejuk. Mungkin dengan cara ini, mereka cuba untuk mengehatkan kadar kelahiran. Di Rusia, penggunaan tap mandi secara meluas bermula pada abad ke-15. Pada mulanya, tap mandi dibuat daripada kayu dan pada abad ke-17, kerana kekurangan hutan, tap mandi kayu digantikan dengan tap mandi keduli. Semasa pemerintahan Peter Agong, tap mandi besi tuang mula muncul. Harganya sangat mahal dan hanya mampu dimiliki oleh segelintir orang sahaja. Tap mandi hanya menjadi mampu milik selepas 1 abad kemudian. Sebenarnya ia berlaku tidak lama dahulu. Oleh itu, saya berfikir dengan penuh semangat bahawa saya sedang melakukan sesuatu yang sangat baik. Saya cuba menjadikan tap mandi reka bentuk yang dihias seperti marmar mampu dimiliki oleh semua orang. Saya menutupi semuanya dengan lapisan nipis dempul putih di bahagian atas. Siapa tahu, mungkin 100 tahun lagi akan tersebar kemasyhuran bahawa Yasha Kosak-Kosyak, seorang arkitek dari Belarus hebat, telah menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana untuk membuat tap mandi reka bentuk hanya dengan $50 Amerika. Itulah sebabnya saya suka kerja fizikal, kerana pelbagai jenis fikiran akan datang semasa bekerja. Masih ada dempul simen yang telah dibancuh. Jadi supaya ia tidak terbuang begitu sahaja, saya terus berlatih. Keistimewaan simen dempul ialah ia mudah diproses hanya dalam 3 hari pertama selepas disapu. Selepas itu, simen dempul ini akan menjadi sangat keras seperti batu, seperti konkrit. Dan kekuatan konkrit itulah yang kita perlukan. Dan ini bukanlah iklan untuk simen dempul. Pada mulanya, saya gosok seluruh permukaan dalaman dengan jaring kasar. Hasilnya memang cepat kelihatan. Kemudian saya beralih kepada kertas pasir 180 grit. Inilah kertas pasir yang diminta oleh pekerja yang telah menghilang itu untuk saya beli. Jika anda ingin ulangi pengalaman saya, gunakan sarung tangan pelindung untuk tangan. Sentuhan dengan bahan kemasan boleh menyebabkan kulit menjadi gatal atau teriritasi. Kerja meratakan ini memang memuaskan kerana hasilnya boleh dilihat dengan serta-merta.
Musim sejuk kali ini di kawasan Belarus, kita yang biasanya tidak terlalu sejuk, sangatlah teruk. Anjing yang sangat tua terpaksa sering dibawa masuk ke garaj untuk memanaskan badan. Dan malah haiwan itu pun nampak ambil berat terhadap hasil kerja saya. Nampaknya anjing itu pun faham bahawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Baru beberapa hari lepas, tuan rumah membawa masuk ke garaj 6 keping papan polistirena, 2 beg kecil entah apa dan segulung jaring. Tanpa terlalu berusaha, saya berseronok sedikit bermain-main. Dan inilah hasilnya. Satu ciptaan yang monumental. Sesuatu yang boleh dijadikan tumpuan untuk menari kelilingnya. Sebab teknologinya satu sahaja. Namun begitu. Akan tiba masanya di mana seorang akan bekerja keras berpeluh-peluh, cuba untuk mengumpul wang demi tap mandi berprestij yang diperbuat daripada konkrit seni bina, yang mana mereka tidak segan silu meminta sehingga $5,000 atau menabung untuk tap mandi bergaya yang diperbuat daripada batu tiruan yang harganya sangat melambung tinggi. Manakala yang lain akan menonton saluran lagu Yasha Koshak, ambil $50 berseronok dan tidak lama lagi akan mendapat tap mandi yang akan membuatkan para oligarki pencemburu. Jadi, beritahu saya, kenapa perlu bekerja untuk mereka kalau anda boleh bekerja untuk diri sendiri? Pada kemasan marmar saya, nampaknya sebenarnya telah berlaku gabungan beberapa teknologi yang saya pelajari di YouTube. Saya, sebagai contoh, tidak faham bagaimana tukang boleh menggunakan satu adunan dempul dengan spatula begitu lama. Saya hanya dapat membuat sapuan sepanjang kira-kira 40 cm sahaja. Dan secara idealnya, dengan satu gerakan, sapuan itu boleh diratakan terus ke seluruh permukaan sisi. Disebabkan itu, sambungan antara sapuan masih kelihatan. Di atasnya, seluruh permukaan telah diratakan dengan dempul putih. Oleh itu, semasa bekerja dengan kertas pasir, saya seolah-olah menonjolkan tekstur. Di sini sangat mudah untuk berlebihan, sehingga menggosok tekstur marmar itu sendiri. Pendek kata, di sini prosesnya sedikit lebih rumit berbanding menghias seperti batu bata atau batu semula jadi, yang pernah saya gunakan pada hasil kerja polistirena saya sebelum ini. Dalam ruangan komen, terdapat banyak keraguan dan kritikan. Saya faham, ini datang daripada mereka yang tidak percaya pada kekuatan kompozit berasaskan EPPS. Saya tidak pernah jemu untuk mengulangi bahawa ini sebenarnya adalah kompozit, di mana juga terdapat kesan panel sandwich yang berfungsi. Dan hakikat bahawa 90% daripada tap mandi ini terdiri daripada EPPS yang boleh dikatakan adalah polistirena, sama sekali tidak bermaksud bahawa kekuatan tap mandi ini sama seperti polistirena. Percubaan pertama saya untuk membuat kemasan seperti marmar menjadi seperti ini. Jangan nilai terlalu keras. Sudah tentu, saya boleh bersembunyi di sebalik status saya hari ini sebagai mereka intuitif. Dengan berkata, contohnya, saya seorang artis, saya melihat marmar seperti ini. Tapi jelas, masih jauh dari sempurna. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi saya fikir ini hanyalah corak sahaja. Corak-corak ini tiada fungsi lain selain hiasan. Jika ia hanya disusun dengan lebih betul, ia akan lebih sedap dipandang. Kos pengeluaran juga tidak akan berubah. Oleh kerana topik utama ialah tap mandi, rekaan mereka yang murah, saya pun memutuskan untuk berhenti di situ saja. Sepanjang masa itu, saya telah mengotorkan garaj sehingga ke bengkel, di mana baru-baru ini terdapat alat ketepatan tinggi iaitu pencetak 3D, sehingga untuk percubaan kedua dengan marmar, saya hanya akan melakukannya di luar rumah apabila cuaca sudah panas. Tetapi jika berlatih sedikit, sebenarnya semuanya tidaklah begitu sukar. Primer digunakan sekali lagi. Dan jika membuat tap mandi seperti ini, contohnya, di apartmen semasa pengubahsuaian, memang inilah yang terbaik. Sebab satu proses berdebu tidak mengganggu proses berdebu yang lain. Tetapi di garaj, saya terpaksa bersusah payah untuk membersihkan. Tambahan pula, anjing itu memberi reaksi dengan pandangan penuh kesal terhadap semua kekacauan ini. Salah seorang yang tidak percaya menulis bahawa saya bukan buat tap mandi, tapi model saja. Seorang lagi berjanji akan percaya jika tap mandi yang diisi air itu boleh bertahan selama sehari. Orang ketiga pula yakin bahawa apabila saya duduk di tepi tap mandi itu, ia akan runtuh. Saat kebenaran akan tiba tidak lama lagi, harap bersabar. Saya telah membeli sifon tap mandi yang paling murah. Saya memilih mata gergaji lubang dengan diameter yang sesuai. Kebetulan, mata gergaji itu adalah yang sama saya terkena skru semasa membuat rumah burung bertingkat sebelum ini. Jadi, saya langsung tidak rasa sayang untuk gunakan mata gerudi itu untuk menebuk tap mandi. Dengan membuat tap mandi seperti ini, kita tidak mengambil sebarang risiko. Kosnya sangat murah, kita buat, pegang dan pusing-pusingkan.
Dan kalau tak suka, boleh guna untuk kebun. Kalau tak ada kebun, boleh hadiahkan kepada mereka yang ada kebun. Hadiah itu pasti akan dihargai. Tap mandi juga perlukan asas. Untuk asas, saya memutuskan untuk menggunakan sisa-sisa buih polistirena yang tinggal dari projek-projek sebelum ini. Dasar tap mandi dibuat cekung supaya air mudah mengalir keluar. Tetapi asasnya pula mesti betul-betul rata. Bahagian bawah perlu ada ruang untuk sifon. Sebab itu, asas memang diperlukan. Lapisan pertama, sisa penoplex saya ikut bentuk dasar tap mandi. Untuk mendapatkan permukaan yang rata, saya cuba ubah ketebalan lapisan buih pelekat. Di sini, saya buat kesilapan kerana tidak membasahkan permukaan terlebih dahulu. Pelekat ini memang perlukan kelembapan. Saya juga terlebih guna buih pelekat. Asas untuk tap mandi seperti ini boleh saja dibuat daripada kayu dan besi tanpa masalah. Tapi cara ini mungkin yang paling murah dan mudah. Di dalam rumah sudah ada tap mandi dan yang ini dirancang untuk dipasang di luar rumah, di ruang terbuka. Ia akan melengkapkan kawasan penoplex kami. Tetapi kayu di luar adalah bahan yang cerewet dan kurang praktikal. Bahagian kedua, saya basahkan terlebih dahulu dan saya letakkan buih dengan lebih sedikit. Bahagian kedua mula mengeras, jauh lebih cepat daripada yang pertama. Buih di bahagian kedua, asas telah mengeras sepenuhnya. Manakala pada bahagian pertama, ia hanya mengeras di bahagian tepi sahaja. XPS tidak membenarkan wap air menembusi. Tanpa akses kepada kelembapan, buih boleh mengambil masa yang sangat lama untuk mengeras. Oleh itu, saya cabut dan tampal semula bahagian pertama dengan membasahkannya terlebih dahulu. Saya melakukan pelarasan asas yang tepat menggunakan gergaji besi. Oleh itu sebenarnya, saya tidak perlu terlalu risau tentang perubahan lapisan buih. Lekatkan XPS secara sembarangan dan kemudian ratakan semuanya sekaligus dengan gergaji besi. Saya boleh jimatkan gam buih, tetapi saya sentiasa cuba mencari penyelesaian yang paling mudah. Walaupun ia mungkin tidak semudah itu. Sentuhan akhir seorang pengukir pada XPS. Semuanya kukuh dan boleh dipercayai. Sekarang semuanya kemas dan teratur, atau hampir begitu. Saya sudah faham, jika tap mandi ini tidak runtuh semasa ujian, kosnya pasti sekitar $50. Dan ini mungkin menjadi perniagaan yang sangat menguntungkan di garaj. Hanya perlu sedikit meningkatkan kualiti kerja. Itu perkara yang boleh diusahakan. Dan saya rasa, tap mandi seperti ini boleh dijual dengan mudah pada harga $500. Maksudnya, kira-kira 40,000 rubel Rusia atau 1,500 rubel Belarus kita. Itu jauh lebih murah daripada mana-mana tap mandi mereka. Pada masa yang sama, keuntungan akan sangat tinggi. Sehingga 1,000%. Macam mana dengan itu Elon Musk? Pada peringkat awal, saya sendiri pun boleh buat 10 tap mandi seperti ini dalam sebulan dengan mudah. Selepas itu, boleh kembangkan perniagaan. Isteri, anak lelaki, anak perempuan. Saya hadiahkan idea ini kepada perniagaan kecil. Hari ini saya murah hati. Selepas itu, semuanya ikut program biasa. Daripada semua pilihan kemasan dalaman yang telah dipertimbangkan, saya paling suka pilihan menyalut tap mandi dengan akrilik yang biasanya digunakan untuk memulihkan tap mandi lama. Tapi bila saya tengok harganya di internet, saya terus faham yang dengan bajet $20 termasuk kemasan memang tak cukup. Dan masa tu saya jumpa cat dalam tin semburan khas untuk tap mandi dan seramik. Saya pun tak tahu benda macam tu wujud. Harganya jauh lebih murah daripada akrilik. Di kedai bahan binaan besar yang terdekat memang ada. Saya terus pergi beli 2 tin semburan. Saya tutup pintu pagar dengan plastik polietilena. Saya bersihkan permukaan daripada habuk. Saya pinjam dari isteri cecair penanggal pengilat kuku. Saya nyah grease permukaan itu. Bila saya mula mengecat,
saya terhidu bau cat yang sangat dikenali. Cat yang sangat kerap digunakan pada zaman sebelum cat akrilik. Bila saya baca kandungan pada tin, rupanya ini cat alkyd biasa. Saya langsung tak sangka, dengan mengecat menggunakan tin kecil, boleh menghasilkan kepekatan web yang begitu tinggi dalam udara. Nasib baik, saya ada respirator lama di tangan. Sebab itu, tin-tin cat itu tak bercakap dengan saya. Dalam satu tin cat standard, ada 520 mil cat bersama dengan gas yang membantu menyemburkannya. Sebenarnya, dalam 300 hingga 350 gram cat sahaja. Dengan harga satu tin, anda boleh beli satu tin cat alkyd yang bagus seberat 1 hingga 2 kilogram bergantung pada pengeluar. Kalau saya tahu lebih awal, saya terus beli saja tin cat alkyd biasa dan boleh berjimat lebih banyak lagi. Dengan mengecat tap mandi dengan beberapa lapisan alkyd yang kukuh, kita akan dapat satu lagi lapisan kalis air. Lapisan pertama, saya ingatkan, memang langsung tidak membenarkan air meresap. Bahagian luar tap mandi saya, sapu dengan varnis akrilik biasa untuk batu, bata dan konkrit. Ini adalah pilihan tahan segala cuaca yang telah terbukti berkesan. Saya tidak terlalu mengambil berat tentang kemasan asas kerana saya tidak sabar untuk beralih ke ujian. Sebenarnya, ada juga varnis alkyd. Kalau saya tahu lebih awal bahawa cat dan varnis ini sesuai untuk tap mandi, saya pasti akan menghias permukaan dalamannya seperti marmar. Saya tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk menyempurnakannya. Kesan kerja tukang batu yang tidak sempurna akan menambah lagi nilai keasliannya. Salah satu kelebihan besar tap mandi seperti ini ialah ia boleh dialihkan walaupun seorang diri. Saya belum buat lubang limpahan lagi kerana saya masih belum tahu bahagian mana yang akan jadi bahagian hadapan. Saya dah baca terlalu banyak komen sampai saya takut nak cuba di dalam garaj. Kenapa kamu semua menakutkan saya macam tu? Sekarang saya terpaksa buat di sini dalam cuaca sejuk. Dalam tap mandi reka bentuk yang hebat, kita boleh berjimat pada kelengkapan. Penutup biru itu memberi sentuhan retro. Sekarang saya dah jadi pereka, saya boleh nampak gaya macam ni. Saya dah lupa macam mana nak kira isi padu bekas bentuk macam ni. Jadi, mari kita kira sama-sama, satu dengan baldi berisi nitrat. Baldi pertama. Baldi kedua. Saya tuang air suam. Baldi ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Ke-8. Ke-9. Ke-10. Ke-11. Ke-12. Ke-13. Ke-14. Ke-15. Ke-16. Ke-17. Ke-18. Penat nak bawa. Paip di luar ditutup untuk musim sejuk. Ke-19. Ke-20. Ke-21. Ke-22. Kalau musim panas, memang saya dah mandi. Tapi sekarang kena selesema, kasihanilah saya. Ke-23. Jumlah keseluruhan 250 liter. Itu adalah isi padu tap mandi beli yang sangat besar. Dan nampaknya masih boleh muat jumlah yang sama lagi. Jelas saya memang keterlaluan dengan isi padunya. Tapi ini sebenarnya tap mandi reka bentuk khas untuk orang kaya palsu. Tap mandi macam ni memang tak patut kecil. Jadi ujian penuh dengan 500 liter akan saya buat bila cuaca dah panas. Maafkan saya. Dan saya akan keluarkan sebagai video berasingan, mungkin video pendek. Saya pernah buat video macam ni tentang kolam mini kami daripada XPS yang kini sudah bersedia untuk musim keempat. Hari dah mula malam, tapi air masih lagi panas. Kalau dalam tap mandi reka bentuk khas dari konkrit atau batu tiruan, air itu dah lama mula sejuk beku. Jadi, supaya anda tak terlepas ujian terperinci tentang tap mandi ini, selepas penggunaan sebenar dengan semua data dan ulasan, jangan lupa tekan butang suka. Langgan saluran Pesniyashi Koshaka. Langgan YouTube, kumpulan VK, TikTok dan Zen. Semua pautan ada di bawah video. Tekan juga loceng. Dengan itu, anda pasti akan mendapat maklumat terkini. Semoga keamanan meliputi seluruh dunia. Terima kasih. Pada awal video, saya berjanji untuk bercerita tentang kesilapan besar dan kecil. Kesilapan besar itu saya. Manakala yang kecil ialah, sebaiknya sifon sedikit ditenggelamkan ke permukaan dasar. Beberapa titis air tidak akan mengalir sepenuhnya. Dan juga tentang pengakhiran projek yang tidak dijangka. Bagi mereka yang tidak mempercayainya, ia memang tidak dijangka.